Doa yang mustajab ialah ketika bersedekah. Duk masuk duit dalam tabung tu, ya Allah, rahmatilah anak-anakku, ya Allah. Itu adalah saat yang mustajab. Bila nak masuk duit dalam tabung tu, niat, ya Allah, peliharalah anak aku, ya Allah, selamatkanlah keluarga aku, ya Allah, daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Kenapa saya suka tuan-tuan derma? Sebab Allah Ta'ala akan gandakan balik sedekah yang tuan-tuan sedekah, derma yang tuan-tuan wakaf. Ada arwah yang telah meninggal dunia yang wakaf ni tuan-tuan, senang dalam kubur sekarang. Ada yang tuan-tuan wakafkan buat masjid ni dulu untuk arwah mak bapak kita, bercahaya kubur dia orang tuan-tuan. Dan kita yang masih hidup dalam dunia, tuan-tuan tunggulah apa yang Allah nak balas akibat daripada tuan-tuan berwakaf, bersedekah. Dengan sebab kita bersedekah, Allah buka pintu-pintu yang kita tak pernah sangka. Allah buka pintu-pintu rahmat dalam rumah tuan-tuan. Isteri jadi soleha, anak jadi soleh, anak jadi baik, anak jadi cakap dengar. Salah satunya ialah sedekah. Kita selalu bercakap, Ustaz, kenapa anak saya degil? Kenapa anak saya melawan? Jangan tanya anak, tanya awak. Berapa banyak awak sedekah? Tabung Jumaat tolak, tidur. Anak yatim kau tak pernah sedekah. Orang susah kau tak pernah sedekah. Takkan miskin orang yang bersedekah tuan-tuan. Jadi doalah bila tuan-tuan banyak sedekah, doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doalah, ya Allah, jadikanlah pasanganku, anak-anak zuriatku, ya Allah, penyejuk mata hati aku, ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anakku, ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada fitnah, ya Allah. Selamatkanlah akhlak mereka, ya Allah. Doa.